Suatu ketika, ilmu hanya berada di halaman buku. Kita membaca, kita menghafal, tetapi dunia terus bergerak ke hadapan. Dan tanpa kita sedar, cara kita belajar semakin ketinggalan. Aduh, aku masih lagi tak faham. Kau ni dah kenapa? Ada masalah besar ke? Memang aku ada masalah besar. Tolong aku. Aku tak faham apa yang aku belajar. Ditambah lagi, mak dan cikgu aku cakap, ais aku dah lah sikit. Tapi aku dah baca banyak buku dah. Still tak pandai. Bukan kau tak pandai, tapi cara kau tu kuno. Sekarang ni, kita boleh belajar menggunakan teknologi. Antaranya, kau boleh menggunakan TikTok. Dalam tu, ada banyak video pembelajaran yang boleh membantu kau. Tak nak lah. Aku nak baca buku. Kalau baca buku, mesti boleh isi ais. Untuk pengetahuan kau, bukan baca buku je boleh buat ais. Weh, ya ke? Ya, betul. Iya, kau baca artikel, laman sesawah, e-buku dan poster dekat TikTok pun boleh isi ais juga tau. Selain tu, kau boleh masuk DBPSS. Dekat DBPSS, kau boleh belajar ilmu pengacaraan, ilmu rakaman, ilmu interaksi sosial dan lain-lain. Kau bayangkan kau jadi pemberita, pegang kamera, cuma buat orang. Kan best kalau macam tu, kan? Selamat datang ke TV PSS, Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Di sini, teknologi menghidupkan ilmu dan ilmu membentuk masa depan. Semua tu boleh tambah keyakinan dan ilmu kau tau. Bergunanya teknologi. Kan? Dah waktu rehat ni. Jomlah kita pergi kantin dulu. Sambil tu kita borak pasal belajar lagi. Tapi kau kena ingat, rehat antara belajar tu pun penting juga. Aku tak nak bazirkan masa aku dengan tidur sahaja. Bukan tidur, kau boleh main game sambil belajar. Serius lah? Wow! Iya, kau boleh main game kahun, quizzes dan banyak lagi. Minecraft tu boleh ke? Ya, Minecraft boleh. Minecraft tu bukan game saja. Dia ada sains, kreativiti dan banyak lagi. Tapi jangan lebih-lebih pula main game tu. Nanti sambil tak baca buku. Korang, jom kita buat study group. Tak boleh, rumah aku jauh. Kena balik awal. Tak nak lah. Penat aku nak main sini pula. Sekarang ni kan zaman teknologi. Aku study group dalam alam maya je. Serius lah? Iya, aku guna Discord, Google Meet, Telegram dan banyak lagi. Semua tu senang je. Sekarang apa lagi alasan korang? Jomlah kita belajar bersama-sama. No problem. Aklan, macam mana kau sekarang? Dah faham ke apa yang cikgu ajar? Senang je weh. Semalam aku dah belajar dekat TikTok. Lagipun sekarang aku kan join TV PSS. Ilmu di hujung jari. FOMO lah kau. FOMO dalam pembelajaran boleh kan? Mestilah. Percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus Ilmu bukan sekadar dipelajari. Ilmu dihayati. Teknologi bukan sekadar alat. Teknologi memperkasa generasi. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Dalam kehidupan ini, pencarian ilmu mungkin berbagai cara. Kita boleh belajar melalui pembacaan, pengalaman dan juga teknologi. Namun begitu, walaupun teknologi semakin canggih, buku tetap merupakan sumber ilmu yang penting.